Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dekat Mont Kiara. Owner ni dia Korea, orang Korea. So saya kena cakap bahasa Inggeris dengan dia. Okay, beliau call saya sebab kalau kita tengok dekat sini, saya pergi atas sikit pergi atas sikit. Tengok, kabel neutral dah terbakar. Lepas tu kalau kita tengok dekat sini, takut dia ada short dengan earth pun ikut mating sekali. Kalau katakan earth ikut mating sekali, kita kena kabel neutral, takut dia akan trip lah. So saya punya cara, mungkin saya akan tengok sampai mana boleh tarik kabel neutral tu. Kabel neutral ni tebal, itu confirm tu 35 tu. Nampak macam 35. Bawah ni baru 25 dengan 16. Kalau kita tengok tebal tu, besar kabel tu neutral. Okay, owner bagi tahu kat saya tadi, dia macam dengar equipment dia macam ada letup kecil-kecil ni lah. So kalau letup kecil-kecil tu sebenarnya dia sedang ada over voltage ataupun dia tengah floating. So apa yang kita dapat kat sini, kita tengok benda-benda tu lah. So jadi saya akan buat dan saya akan on nanti. Tengok dulu macam mana apa sistem ni lah. Apa nanti saya beritahu.